Okay guys, Assalamualaikum, WhatsApp. Kembali lagi kita dalam channel Rafiq Kampung Studio untuk match Note hari ni. Minta maaf lah kalau korang rasa banyak sangat kita pergi match JDT, tapi sebab match JDT sekarang ni memang tengah genting. Perlawanan ASEAN Elite menentang Buriram United ni antara perlawanan tumpuan untuk menentukan siapakah pasukan ASEAN yang terkuat setakat ni. Kita ada tengok suasana, orang dah ramai gila datang stadium. Aku rasa full house gila ni malam ni. So baju kita dah ada, biasa kita belum ada baju kan. So aku akan bawa korang jalan-jalan pusing keliling stadium. Kita tengok apa makanan yang ada, keadaan surau dia, toilet dia dan segala macam yang korang nak tengok, kita akan sajikan. Tengok sampai habis, okay? Let's go! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain.
an end, you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. It's not a game, it's a rich thing.
again. It's a rich thing. Guys, korang tak tahu hal lah. Siapa-siapa yang datang stadium JDT, yang pergi JDT direct ni nak beli barang merchandise je, kau tahu tak, dekat sini ada satu laluan. Sini. Ada satu laluan yang kau boleh jalan. Kau nampak ni? Ada kedai, ada barber je. Kau nak sini? Kau tengok. Aku pun macam baru tahu tu. Kau nampak? Aku rasa kat sini pun semua akan ada shop lot untuk buka kedai ni. Ni akan ada kedai lagi nak buka ni. Kau nampak? JDT Viking Mart kat sini. So siapa-siapa yang nak dapatkan potongan rambut macam ala-ala JDT, ala-ala berkelas dunia, kau boleh datang sini. Masuk melalui JDT direct. Sebab kat sini kedai dia belum buka. Mungkin akan laluan daripada sini lepas ni. Aku tak tahu. Tapi aku dengar aku rasa akan ada banyak kedai di dalam. Jom kita tengok apa dekat dalam. Macam mana boleh ada barber pula dalam ni? Alamak, memang ada ala-ala kelas, ala-ala Viking, ala-ala cerita apa tu? Yang orang pakai cimata tu, aku lupa lah. Memang steady lah. Aku nak tanya dia berapa harga gunting rambut kat sini. Bang, kita tanya sikit boleh? Boleh. Kat sini kalau kita nak gunting rambut berapa harga bang? Untuk promotion ada 35. 35 je? 35 je promotion. Kalau nak cepat datang. Jangan lambat. Alamak, lain kali aku datang sini kita gunting rambut. Dah so datang Mac JDT. Nak gunting rambut, jumpa ada beberapa orang. Raimi ada,
From Syria. From Syria Import. Dua import, dua local. Kat Barber pun ada import. Ada import. Ingat JDT player je ke je ada abang nak tidur kan. JDT semua di import. Bukan main Okay, so guys, pada korang boleh datang gunting rambut kat sini. Apa lagi kita nak cari? Jom kita explore lagi. Let's go. Okay bro, terima kasih banyak. Sama. Sorry ganggu Baik. Okay. Okay, baik. Sama. Okay guys, so macam biasa kita tengah beratur dan memang ramai ni. Macam biasa kita tanya abang kita ni, bang, prediction Inai bang. Jadi tim menang 3-0. Oi. Paiman hat-trick. Inai jadi tim menang 3-0 Paiman hat-trick. Oi, Abang Egon tak ada skor? Tak ada. Abang Egon tak ada So dia predict JDT 3-0. Aku prediction JDT 3-1. So macam mana, sama-sama kita berikan Let's go, dah nak masuk. Oh, sorry bang. Okay, tadi bang Okay guys, so sekarang kita dekat dengan Ants Popcorn ni. Kita nak beli popcorn. Popcorn yang ada ni, dia ada satu popcorn ni, dia JDT signature tau. Dia merah biru tu, aku nak cuba. Sebab biasa kita dah makan popcorn caramel tu dah biasa. So JDT signature ni satu benda kelainan. So hari ni kita akan cuba dan kita akan bagi tahu rasa dia macam mana, okay? Okay, popcorn JDT signature one. Aku 100 plus 1. Mineral sejuk tak sejuk? Tak sejuk.
antara seat yang paling tinggi kedai JDT. So macam mana suasana dia aku akan tunjuk kau je. Dekat atas ni, kat tepi-tepi ni pun ada jual-jual. Kita sibuk pergi cari kat bawah tadi. Naik 3-1. Bagi satu weh. Bagi satu lah. Jadi saya bagi abang 5 kosong. Kosong. Ini masuk akal. Ini tak masuk akal. Patutnya buat eskalator kat sini. Eskalator. Senang kat sini. Bapak tinggi siap. Okay, sorry dah sampai. Kita apa? These are possible shines brightly within all these AFC Women's Champions League. For the first time ever, Asia's top 12 women's club will converge to showcase their talent and compete for ultimate winners in the years to come. This is the AFC Challenge for believers. For the 24 of the elite teams from 2 regions battle for supremacy to crown the ultimate champions. AFC Champions League Elite. Now let us turn our attention to the AFC Champions League 2. This battle, where every victory paves the way to unimaginable heights. This is the AFC Champions League 2. On the way to the top, rivalries are born. Inspiring generations in a fierce contested competition to crown the best in Asia. Competition worthy of the continent's most enthusiastic fans and top-tier clubs. Our top 24 teams will clash, highlighting the best players from Asia and the world. Here's the champion. Okay guys, so inilah dia view kita untuk hari ini. Kawan-kawan tengok, walaupun kita berada di tingkat antara yang paling atas, tapi sebenarnya view ini cantik Korang nampak dengan jelas juga tau. So pada aku memang okey sangat. Cuma kita sekarang ni dekat zone B, kat antara yang paling atas. Korang nak atas, kat atas lagi. Tapi yang sana tu zone C ada atas lagi. Okay. So kepada korang yang datang Stadium JDT, dapat atas-atas pun jangan risau. Memang nampak dengan clear, memang cantik.
perlawanan dah bermula, bagaimana suasana memang gila kan. Dengan Abras, dengan game, atmosphere memang wow. Walaupun aku dah pergi tournament yang tapi hari ni aku masih rasa kita lagi best suasana. So pada aku match ni match yang bukan mudah untuk JDT. Apa yang akan berlaku, so kita harap yang terbaik untuk JDT. Okay? Let's go. Aku tak nampak jelas macam mana keadaannya, tapi nampak macam Yongku dan Rossi lepas tu Urielo terlanggar dia. Apa pun aku tak tahulah. Kalau memang confirm penalty tak perlu check. Kalau ada confirm check tak perlu check. Dokso memang dekat. Aku memang dah expect tadi sebenarnya Dokso last man. Okay guys, so maknanya dia tak penalty, dia free kick.
So bila free kick, Doso memang kan tak ada ronde. Okay, tapi ni free kick, adakah gol tak ada gol, sama-sama pertandingan Tengok, let's go. Sekarang ni jadi tim main 10 pemain. Dan aku tahu ada banyak juga, ramai juga pemain Buriram ni dah kena second yellow card dah. So kau kena cari kesempatan ni, dia attack punya dah kena yellow card tu, dah kena second yellow card. Oh. Okay. So bila macam tu, baru dapat peluang balik untuk match 10. Boleh. Aku nampak game ni boleh untuk buat macam tu. Pelanggaran kau nampak memang tak ada sebab untuk melanggar ni. Apa tengoklah kalau ada check VAR apa. Kecoh game ni tegang. Kecoh man.
So sekarang dah jadi itu satu rekan. William satu rekan. So game open balik 10 lawan 10. Let's go! Let's go! Akan juga. Guys, itu dia tamat skor masa pertama. Keputusan 0-0 lagi ni. Game yang gila kan. Dah 2 kad merah, 1 jadi 1 hitam ni. Second half tak tahulah, mungkin akan banyak lagi drama. So sama-sama kita nantikan. Memang gila lah, memang gila lah. Okay guys, so kita nak tanya pendapat abang ni lah. Bang, first half tadi, apa cerita ni bang? Sebelum tu, nama siapa? Nama saya Muhammad Hafizuddin. Muhammad Hafizuddin. Okay, Muhammad Hafizuddin daripada mana? Daripada Asam Melaka. Asam Melaka? Tapi duduk Johor. Tapi duduk Johor. Lepas dah kena red card, dah drama first half ni, apa cerita pula ni? Rasa peluang dia ada, tapi tipis sikit lah. Tipis sikit Tapi sekarang dah main 10 lawan 10. Apa cerita ni? Boleh menang? Boleh. Agak-agak berapa lepas ni? Kasih 2-0. 2-0 juga. Siapa skor? Apa skor? Kau boleh kasih Batson lah, Batson gol. Batson dua-dua Batson. Satu lagi kasih Arif Aiman ada main. Arif Aiman lagi satu. Okay. So thank you very much Hafizuddin daripada fan JDT. Mantap. Yo. Macam ni. Dah kat merah seronok korang kan. Tadi betul bonyok ada can. Dah open balik ni. Okay, let's go. Cakap kau ini pun Pak skor. Pak yang defend dia akan skor. Gol. Hantar. Memang baik lah kita ni. Aduh. Ramai tu. Dia memang masuk untuk jaga ramai. Tak, yang tadi tu Mamat 40 tu dia memang masuk ke jaga Rahman tu tau. Panas betul tu. Come on.
Wow, besar. Amazing. Quality ya. Habis tu kau mana lawan lagi kau dah gantung kan susahkan tim. Dah 2 orang dekat. Aduh. Lawanan berakhir dengan keputusan 0-0. Amat dia main game tapi amat merugikan lah. Sebab kau main tak pasal home tapi kau tak dapat berjaya dapat 3 mata. So masih ada bagi 2 perlawanan pasal JDT. 2 kat merah tadi, Murillo dengan Park. So memang akan tough game lah untuk next game bila Murillo dengan Park tak ada. So apa-apa kita akan yang terbaik untuk pasukan JDT. Hai. Okay guys, so itu dia tamat perlawanan JDT menentang Bogam United untuk SCL Elite ni. So satu mata untuk kedua pasukan. So aku tak tahu apa ranking sekarang JDT ni, tapi pada aku ramai mengharapkan JDT kompo 3 mata untuk peluang layak tu lebih cerah, untuk ranking yang lebih baik, untuk nanti at least kau lawan dengan tim yang lebih muda tau kalau kau layak ke pusingan ke-16. Tapi apapun, satu keputusan yang baik selepas kad merah, 2 insiden, 2 kad merah untuk pasukan JDT dan 1 untuk Bogam United. Okay, kalau aku punya anggapan untuk yang pertama, JDT tu sebabkan Dokso lah. Bila Dokso ni, bila pemain akhir, lepas tu dia adalah beberapa penilaian sebelum baru dia boleh dihukum kad merah, dan akhirnya dia dihukum kad merah. Dan lain satu kali Pak kena red card sebab bermain amat kasar. Walaupun bola dah keluar, tapi tu bukan lesen untuk kau buat sesuka hati kau. So still kena red card. So pada aku benda tu tak ada masalah. Kau kena red card bukannya memang okey, tapi merugikan lah untuk pasukan kau sebab kau akan lawan lagi untuk perlawanan seterusnya
Main next game lawan dengan tim Korea, China, aku tak ingat. Tapi rugi lah bila dua tim ni, dua key player ni dah tak boleh main. So merugikan. So apa pun, itu saja untuk match vlog kita kali ni. Next perlawanan mana? Kalau kita tengok date, akan ada start untuk Piala AFF Mitsubishi Electric Cup, Malaysia main. Okay, itu next match vlog kita. Sama-sama kita nantikan. So terima kasih kepada korang semua dah tengok video ni sampai habis. Make sure korang like, comment dan share. Dan please lah, yang belum subscribe tu please subscribe. Kan? Okay, so bila korang subscribe, aku pun bertambah semangat untuk buat video untuk korang semua. Okay, itu saja untuk kita punya match vlog pada kali ni. Kalau korang ada apa-apa cadangan ataupun pandangan mengenai vlog aku, ada tips yang lebih baik, boleh tolong komen kat bawah. Okay, semoga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Guys, aku tahu korang semua mesti nak tengok kan toilet kat stadium JDT ni macam mana kan. Jom. Okay, buat kan. Ni bersih. Okay, kawan. Banyak tengok. Ini tempat toilet. Hebat. Sini pun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memang banyak ah. Sini pun ada lagi tau. Memang banyak. Kalau kau nak buat besar apa nak share dia. Kita tengok dalam dia share. Ada tisu. Kita tengok air. Ni kita tengok laju tak laju. Ui. Ada. Alamak, flash sikit. Lancar. Guys, so aku rasa toilet kat stadium JDT memang banyak. Kat satu level tu mungkin ada 4 hingga 6 toilet. Lepas tu ada 2 level, 3 level. So semua ni, kau jangan risau. Itu memang selesa. Toilet JDT memang andal. Toilet lelaki je lah aku boleh review, toilet perempuan tak boleh. Kita tengok ada bilik toilet OKU. Kena fikir tu pun ada. So bak toilet memang jadi